Saya tak pelik kenapa gout makin teruk. Saya pelik kenapa masih percaya ubat tahan sakit boleh sembuhkan gout. Tuan-puan, saya dah jumpa ramai orang sakit gout. Setiap kali tanya, semua jawab benda yang sama. Saya dah makan ubat hospital, saya dah pantang makan, tapi bila tengok, sendi tetap bengkak, jari tetap rasa mencucuk. Masalahnya bukan pada ubat tu tak elok, tapi sebab ubat tahan sakit tu dia cuma pemadam api sementara. Dia tak cuci pun darah tu. Padahal punca sebenar gout ni ada dalam darah. Bila asid urik tu dah jadi makin pekat dan mengeras jadi kristal, itu yang dia mencucuk-cucuk sendi tu. Kalau darah tak dibersihkan, anda telanlah ubat apa pun, kristal tu tetap ada, tetap makan sendi dari dalam. Sebab tu, kalau nak sembuh betul-betul, kena mula daripada akar. Cuci darah dulu, dan cara paling mudah sekarang bukan daripada mesin, tapi herba-herba yang bantu untuk tapis semula darah secara semula jadi. Dalam tapak baru ni, dia ada gabungan-gabungan 4 herba tropika. Di antaranya, kulit kayu retak iaitu bahan utama yang membantu untuk turunkan asid urik, cuci toksin dan redakan radang sendi. Bila darah dah bersih, asid urik pun mula turun, bengkak pun mula surut, badan pun akan rasa ringan balik. Sekarang pilihan dekat tangan tuan-puan, nak terus telan ubat tahan sakit seumur hidup atau cubalah cara alami yang bagi kesan seawal hanya 2 minggu saja. Tekan link dekat bawah sekarang dan dapatkan info lebih lanjut.